Walaupun angka-angka ekonomi ini nampak meyakinkan, Tan Sri, kerajaan akui kos sara hidup meningkatkan dan membebankan. Mengakui kejahatan tersebut, bantuan tunai rakyat akan ditambah. Tahun ini, kerajaan menyediakan 13 bilion ringgit untuk STR dan SARA yang memanfaatkan 9 juta penerima. Bagi STR, bayaran sega fasa 3 telah dibuat bernilai 6 bilion ringgit. Sukacita diumumkan sempena perayaan Deepavali. Saudara-saudari, Deepavali Nal Valtukal. Bayaran STR fasa 4 2025 bernilai 2 bilion ringgit akan disalurkan mulai 18 Oktober ini. Kerajaan juga bersetuju menghormati Deepavali untuk meluluskan diskaun tol 50% untuk 2 hari sempena hari perayaan Deepavali. Kedam perukamun illallah nejjatuk kotamai sandrok kani. Yo. Tapi makna dalam. Maknanya susah senang. Ali yang berhormat, silih berganti. Tetapi yang penting itu keteguhan hati nurani manusia. Itu yang dibaca tadi. Yang bunyinya susah tapi maknanya mendalam. Alhamdulillah, sara bulanan diterima baik rakyat dengan kadar penggunaan mencecah 98%. Ini kaedah bersasar yang memastikan sara diguna untuk membeli barang asas seperti makanan, ubat dan alat sekolah. Sara juga membantu 8,400 premis. Ini mesti dibetulkan kerana mengatakan premis terbatas. Tidak. Premis ini 8,400 termasuk 2,000 kedai runcit kecil. Saya sempat meninjau umpamanya kedai runcit Baling, Kedah. Melihat sendiri produk tempatan, kopi cap gantang, kicap lembu, belaga, boleh dibeli melalui sara. Ini tentu boleh diperluaskan, kedai runcit di desa dan kedai koperasi juga dilibatkan. Bagi tahun 2026, semua 9 juta penerima STR turut menerima sara sehingga RM100 setiap bulan atau RM1,200 setahun. Manakala 1 juta penerima STR di bawah E-Kasih menerima sara sehingga RM200 sebulan atau RM2,400 setahun. Kategori bujang RM600 iaitu RM50 sebulan melalui sara. Kadar maksimum diterima isi rumah miskin ialah RM4,600 iaitu pendapatan bawah RM2,500 sebulan dengan 5 anak menerima STR RM2,200 dan sara RM2,400. 31 Ogos lalu, semua rakyat 18 tahun ke atas mendapat RM100 penghargaan sara. Lebih 70% telah dibelanjakan dan seperti mana janji, baki sara yang tidak dibelanjakan menjelang Disember akan diagih semula untuk rakyat, program rakyat miskin. Sukacita diumumkan kerajaan sekali lagi akan memberikan RM100 sara kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas. Ini akan disalur pada pertengahan Februari yang boleh dimanfaatkan sempena persiapan Ramadan Karim dan sambutan Tahun Baru Cina. Terlalu awal untuk saya ucapkan Sin Nian Bian Pu, Sin Nian Hao, Nian Nian Hao. STR sara 2026 berjumlah RM15 bilion. Peningkatan ini 15 bilion. Ya. Tapi ini hasil penjimatan yang diarah dari penyasaran subsidi seperti diesel dan RON 95. Dia pulang balik kepada rakyat.